Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wakil Junifah Dr. Rizki dari unit pendidikan 2, 9 Ogos 2023 2028. Hari ini saya ingin memperkenalkan bahan baku belajar saya yang diberi nama Counting Quiz. Langkah penggunaan bahan ini adalah saya meminta murid untuk menggerakkan bola pom ini melepasi garisan yang telah ditetapkan. Jadi di sini murid boleh menggerakkan dan juga menyentuh bola pom untuk mengira dengan lebih cepat dan lebih mudah untuk mereka mengingati nombor-nombor. Yang kedua, di sini saya meminta murid untuk mengambil manik-manik. Sebagai contoh, saya membuat nombor 6. Jadi murid-murid akan memasukkan manik-manik ini ke dalam dawai sebanyak 6 mengikut nombor yang telah ditetapkan di sini. Jadinya di sini mereka tahu bilangan manik nombor 6 adalah sama dengan nombor di bunga ini. Jadi di sini juga saya dapat menilai murid kemahiran kerjasama dan juga kesabaran mereka untuk membuat manik ini. Kerana manik ini memerlukan tumpuan yang fokus sebab lubang dalam manik ini adalah kecil. Jadi mereka perlu masukkan lubang kecil ini dan dawai kenduri yang kecil juga. Yang ketiga, sini saya menggunakan konsep dari bird, iaitu saya meminta murid-murid untuk mengambil kepingan kotak kucing bulat dan mengira dahulu bilangan titik di sini. Contoh di sini adalah 3. Jadi mereka akan memadankan bilangan ini ke nombor 3. Mereka hanya melekatkan dengan tanah liat. Okey. Contoh lagi, nombor 2. Mereka mencari nombor 2 dan melekatkan. Okey, di sini saya susun serangkam, iaitu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunan yang tepat. Yang ini saya hanya melakukan nombor-nombor ni rawak sahaja. Jadi mereka mereka dapat cakna lah nombor-nombor itu adalah sama dengan bilangan yang telah diberikan. Okey, akhir sekali di sini saya mengaplikasikan magic. Di sini saya akan memasukkan batang ini ke dalam kertas tunang dan mereka dapat lihat di sini ada nombor 2. Okey, contoh saya nombor 2 kan. Okey, di sini saya akan memberikan murid satu hanger dan mereka akan tentukan sini. Okay, jadi mereka juga akan mengambil 2 keping